Hello guys, so welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump into the video. So hari yang dinanti-nantikan, aku akan bergerak menuju ke EDC Hotel, di mana hari ni kita orang ada satu program di mana kami semester akhir tahun, orang kata akan ada dinner lah untuk program kami, iaitu STML. Jadi kita ada tiga jenis STML, sama ada dari segi POM, MOT dan juga logistik. So sekarang ni kita akan bergerak menaiki bas juga disediakan untuk kita orang. Jadi aku nak tunjuk apa yang aku pakai ni guys. Baju Hanfu, baju Chinese lah, Chinese untuk lelaki ya guys. Nampak ni, dia nampak dia punya corak dia sangat menarik. Ni dia tak ada butang tau, tapi dia pakai butang jenis ini guys, kalau korang boleh nampak. So tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan konten ni. So untuk korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua. Jangan lupa korang untuk share video ni, komen banyak-banyak, dan layan video ni sampai habis. Let's go. So guys, aku lupa nak inform, aktiviti ini bermula pada pukul 8. Bermaksud kita orang punya bas, diorang akan tunggu dalam pukul 7.45. Jadi kita orang akan habis dalam pukul 11 nanti, 11 malam ni. Jadi aku nak buat video memori kenangan untuk aku lah, supaya nanti bila dah tua boleh ingat lagi momen-momen kita orang buat dinner untuk kita orang punya program pengajian. Jadi tanpa membuang masa, mari kita layan video ni sampai habis. Korang layan sampai habis. Let's go. So sekarang ni aku nak gerak. Ni nampak, dah pakai kasut semua. Mari kita gerak. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat TM. Sekarang ni kita nak menunggu bas. Betul aku? Kita nak tunggu bas ya. So sekarang kita dekat area bus stop TM ni. Alright guys, so sekarang kita dah pun sampai dekat EDC Hotel guys. So sekarang kita kita orang tak tahu nak buat apa sekarang ni. Jadi kita macam follow je diorang ni. Follow je diorang dari depan ni. Kan ku? Betul tak? Follow je kan? Kamu sebenarnya tempat tu? Tak tahu. Oh, bukan. Alright. So guys, Min
Oi Cha. Hei. Baju apa? Ha? Dapat lawak ke? Dua baju ke? Ha? Ha. Bukan dua baju. Dia nampak macam pelik tau kalau aku pakai satu baju. 他那个衣服太薄了， Just Spiderman. Ha? 好像买过啊，类似的。 So guys, kita dah pun sampai dekat EDC Hotel gang. Yang kau So sekarang ni kita dekat bahagian dewan utama. biasa pom lah. 两个内劲。 Alright. 你看这个人， Ya. Cha. Our handsome boy. 不是不费的吗？ Lucky Draw 这边贴， Kau nombor berapa? 拿去给他们。 Kau nombor berapa? Masuk ke dalam dewan.他给我们贡献，都没给我们贡献。哎呀， Ayah. 撩 doktor 啊！哦， Haikal 穿那个红色， Apa benda? Apa benda? 都还看到。 Bersatu dan maju. Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat berdatang. Kurniakan Raja kita selamat Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usaha bahagia. Kami janji dihormati besarmu, ilmu budi dan bakti. Alam sang Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Demi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usaha bahagia. Kami janji hormati besarmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti.
biasa. Inilah lagu terakhir. Saya mau lupa barang ini dia kita mau lupa Baik, tuan-tuan dan puan, para mahasiswa dan juga mahasiswa sekalian, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menandatangkan mengambilkan bacaan doa. Mudah-mudahan perhimpunan dan juga kita hadir pada malam ini diberkati, diredai dan juga mendapat syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hurmatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Kamarul Irwan Abdul Rahim, Dekan Pusat Pengajian Perusahaan Teknologi dan Logistik. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Nosial Hami, di mana Dekan Pusat Pengajian Perusahaan Teknologi dan Logistik, Akademik dan Antarabangsa, di mana Dekan Akademik dan Antarabangsa. Yang berusaha Profesor Logistics Teknologis Dr. Muhammad Rizal Razali, di mana Dekan Pusat Pengajian Perusahaan Teknologi dan Logistik, Penyelidikan dan Inovasi. Yang berusaha Dr. Wadi Khalid Anwar, di mana Dekan Pusat Pengajian Perusahaan Teknologi dan Logistik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Barisan penasihat program, para pensyarah, staf pentadbiran, jawatan kuasa pelaksana, para pelajar dan serta hadirin yang dihormati sekalian. Apa khabar semua? Khabar baik. Samalah saya dengan punya MC. Nak tanya, apa khabar semua? Baik. Tak cukup kuat. Apa khabar semua? Baik. Okey. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita yang kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir pada hari ini bagi majlis penutupan STML Green Carnival 2026 yang turut diraikan bersama-sama pelajar tahun akhir. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama menjayakan dan memeriahkan majlis yang penuh bermakna ini. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua pelajar tahun akhir atas kejayaan membentangkan hasil kajian dan projek masing-masing dengan penuh dedikasi, profesionalisme dan keyakinan. Bukan saja mencerminkan ilmu dan kemahiran yang diperolehi sepanjang tempoh pengajian, malah menunjukkan kematangan serta kesediaan pelajar untuk melangkah ke alam kerjaya dan profesional. Semoga segala usaha, pengorbanan dan penat lelah yang dicurahkan sepanjang perjalanan pengajian ini membuahkan kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua rakan pensyarah, staf pentadbiran, jawatankuasa staf serta jawatankuasa pelajar yang telah bertugas lurus menggalas amanah dan tanggungjawab masing-masing sepanjang berlangsungnya STML Green Carnival 2026. Komitmen, kerjasama dan semangat berpasukan yang ditunjukkan telah menjadi pembangkit utama kepada kejayaan program ini. Ucapan istimewa juga ditujukan kepada pengarah pelajar Green Carnival 2026, Saudari Nurul Yana, serta seluruh sangat membanggakan. Tidak dilupakan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha dekan serta semua penasihat program yang sentiasa memberikan sokongan, panduan, nasihat dan kepercayaan sepanjang proses penganjuran STML Green Carnival 2026. Segala bimbingan yang diberikan amat bermakna dan memastikan objektif program ini dapat dicapai dengan jayanya.
Pelajar-pelajar sekalian dan para hadirin yang dihormati, setiap program yang dilaksanakan pastinya tidak terlepas daripada kekurangan dan kelemahan. Justru saya dengan rendah diri dan rendah hati ingin memohon Gitaris, vokalis kita malam ini. Kita ada gitaris, kita ada bass, gitaris Hari ni kita nak makan mana ni? bass, drummers dan juga keyboard. Mr. Keyboard. Jom jalan. Okey. Nama pemuda ada ke? Ada nama pemuda ke? Ini bro, Pak. Bro, anak apa ni bro? Ada bro. Kimpa band. Apa maksud Kimpa? Skimpa. Oh. Skimpa band. Okey baik. Maaf je. Okey baik. Apa ni? Apa yang berebut sangat ni? Aku mau pening tau. Layu tu. Belum lagi ambil sayur je ni. So masing-masing semua tengah lapar guys. Termasuk ni dia cuba ambil salad je. Ambil salad je. Makan apa? So kita makan ni je geng. Lau? Itu dia ambil lagi. Apa bagi saya? You tak ada ambil buah ke? Ambil lah. Ha? Tak ambil buah? Kuih ke apa ke? Tak payahlah. Mana seorang saya punya? Ni aku punya. Ni kau lah. Aku bagi kau. Dah ada? Saya punya. Aku bagi kau lah. Jom makan. Panggilan pertama pula nombor 71. Panggilan pertama pula nombor 71. Panggilan pertama pula nombor 71. Aku dah pun sampai dekat bahagian luar. Kita orang dah habis pun semua aktiviti yang kita orang nak buat. So buat masa sekarang ni kita orang nak ambil gambar dulu, buat gambar-gambar untuk kenangan, dan juga nanti kita orang akan pelbagaikan lagi. Right? So yes. So kita tengah ambil gambar dekat luas sekarang. Tengok ramai gila. Syah, apa kamu punya apa expectation kau hari ni? Mengantuk ah? Orang
YB kita daripada negeri Sarawak ni. You daripada Parlimen Sibu ah. Saya dari Johor. Dari